Selamat pagi dan saya adalah Angga Kentang. Saya sangat gembira pagi ini. Walaupun saya dah usia tua, saya Cina, dia Melayu. Saya amat sokong dia. Dia seorang pelajar di Polisas. Polisas atau Polisas tu di mana lah. Tapi adalah dia punya ID student semua tu kan. Jadi dia minta tolong pasal dia tahu keluarga dia susah. Dia cerita latar belakang keluarga dia pada saya. Dan keluarga dia agak susah. Dan dia kata dia dah down sangat dah. Dan tiba-tiba saya ternampak mesej dia. Saya ada beribu mesej. Oh my God! Wow! Mungkin Allah dah tentukan saya dengan dia. Jadi saya telah lepaskan sedikit wang untuk dia. Dan dia begitu gembira. Dan beliau seorang yang sangat pandai menulis dalam bahasa English. Saya nak graduan Melayu ni, anak-anak Melayu ni, kamu kena pandai dalam bahasa English, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Melayu. Of course Melayu dah memang pandai. Tapi saya nak you orang tambah you orang punya ilmu dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini akan menguntungkan kamu. Kawan saya yang kerja polis, anak dia dapat bekerja dengan sebuah syarikat Cina di China. Dia Melayu, tapi dia sekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan apabila dia graduate, dia boleh tulis Cina, dia boleh cakap Mandarin, dan dia dapat kerja yang sangat-sangat gaji dia lumayan di negara Cina. Tak kurang daripada 40,000 sebulan. Bapa dia sarjan saja dapat anak kerja dekat China, gaji RM 40,000. So saya nak you orang ambil tahu bahawa penambahan bahasa itu bukan menghilangkan bahasa ibunda. Saya seorang Cina, saya pandai berbahasa Malaysia dan boleh berbahasa Melayu, sedikit Jawa, sedikit mencarut dalam bahasa orang India. Tapi itulah, kita ini Malaysia majmuk. Saya ucapkan adik ini di Polisas, saya beritahu you can be somebody and you will be somebody. So, selamat maju jaya dan terima kasih pada Polisas kerana melahirkan insan yang begitu menakjubkan. English dia adalah English yang tertinggi. Terima kasih.